Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha jillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya hormati pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Surau Madrasah Ihsaniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, adik-adik, ibu-ibu yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya Allah Taala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita hadir pada malam ni di Surau Madrasah Ihsaniyah. Moga-moga Allah Taala jadikan amalan kita pada malam ni satu amalan yang akan memberatkan timbang hasanat kita di akhirat kelak insya-Allah. Sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amali yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innahu la ya'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsa." Daripada Sayyidatina Aisyah, maksudnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahr, iaitu pada hari raya Aidil Adha yang akan tiba lebih kurang 19 hari lagi yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang, yakni binatang korban tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan ibadah korban. Masya-Allah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya hasan gharib. Satu hadis yang menceritakan tentang agungnya ibadah korban, yang mana bagi sesiapa yang mampu, ada kemampuan untuk laksanakan ibadah korban, maka sayugianya untuk laksanakan, kerana ia termasuk dengan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunat yang dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun. Rasulullah akan laksanakan. Dan ulama juga menyatakan ia adalah sunnah kifayah, iaitu dalam satu keluarga maka seseorang yang laksanakan ibadah korban ini, maka ia akan menggugurkan tuntutan di atas ahli keluarga yang lain. Contoh, ada suami, isteri, anak-anak, maka kalaulah ahli keluarga tersebut mampu, kalau tak buat maka hukumnya makruh. Maka tapi bila seorang sahaja yang laksanakan ibadah korban, contoh suaminya, maka telah menghilangkan makruh dalam keluarga tersebut. Jadi ibadah korban ini adalah saya bukan nak cerita bab korban ni, cuma just sempena kita nak masuk bulan Zulhijjah ini, maka saya menggalakkanlah diri saya dan para jemaah sekalian yang mana boleh buat korban walaupun kata di luar negara, kambing, lembu satu bahagian baru 450, ada yang mungkin lebih murah daripada kadar harga tersebut, masuk. Cuma pastikan pada sudut hukum hakam tu dijaga, pada sudut wakalah, perwakilan dan sebagainya perlu diperhatikan juga. Takut ibadah korban kita tak jadi ibadah korban. Jadi penting untuk mengetahui syarat-syarat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah kita masih lagi daripada kitab Safinah An-Najah. Di dalam Kitabul Janaiz, kitab jenazah,
dan kita sudah membahaskan kebanyakan daripada perbahasan fasal-fasal di dalam babul janazah ni, dan kita berada di perbahasan terakhir kan, iaitu hukum menggali kubur. Betul tak saja? Hukum kita menggali semula kubur di tanah perkuburan Islam lah. Jadi walaupun kita bahaskan pada sudut hukum ni, tapi kalau tuan-tuan kita berada di Malaysia, kita tertakluk dengan undang-undang, di bawah ada akta-akta tertentu yang melindungi ataupun tanah perkuburan Islam ni, apa-apa kita kena merujuk kepada Jabatan Mufti terlebih dahulu. Jadi macam sahabat saya di Masjid Khadijiyah Pantai Dalam, jadi mereka nak pindah jenazah. Konsultan beritahu kalau nak kemahkan kubur kat situ, kena pindah jenazah. Jadi ketua imam tak boleh buat keputusan sendiri. Contoh duduk di Masjid Mukhlisin ada kubur kan, tiba-tiba ketua imam boleh bagi keputusan sendiri untuk gali kubur balik, untuk pindahkan, untuk betul kiblat dan sebagainya ni. Itu bukan bidang kuasa seseorang, tetapi kita perlu merujuk kepada Jabatan Mufti terlebih dahulu. Pihak Jawi keluarkan kebenaran, maka barulah boleh untuk buat proses tersebut. Jadi cuma di perbahasan kitab ni kita boleh tengoklah macam mana apa pandangan ataupun perbahasan daripada mazhab Imam Syafi'i membahaskan berkenaan dengan hukum menggali kubur semula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kata mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ila anqal faslun yunbashul mayyit li arba'a khisal lil ghusli idha lam yataghayyar wa li tawjihi ila al-qiblah wa lil mal idha dufina ma'ahu wa lil mar'ati idha dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuh. Dikorek ataupun digali semula jenazah kerana dengan 4 sebab, dengan 4 keadaan. Yang pertama adalah disebabkan untuk memandikan jenazah kalau ia belum dimandikan lah. Dan nak korek semula untuk dimandikan itu mestilah dengan syarat ia belum lagi bertukar. Maksudnya jenazah tersebut masih elok lagi. Ini secara harfiah dulu saya baca. Yang kedua, untuk menghadapkan ia ke arah kiblat. Yang ketiga, jika ada harta yang ditanam di dalamnya sekali. Dan yang keempat adalah jenazah wanita yang hamil dan disangkakan ataupun di zon yang kuat, sangkaan kuat menyatakan janin tersebut masih hidup. Sebelum kita tengok pada 4 perbahasan ni, syarih iaitu Habib Salim Syatiri, Said Ahmad bin Omar Syatiri menyatakan yang tadi itu boleh, tapi ada 4 keadaan, 3 keadaan disebut kat sini adalah wajib untuk kita korek semula. Dalam syarahnya, annahu yunbashul mayyit minal qabri wujuban liwujud ihda khisal arba'. Dia kata wajib untuk penduduk ataupun pihak jabatan tertentu untuk korek semula jika ada 4, salah satu daripada 4 keadaan ni. Yang pertama, idza dufina fi ardin maghsubah, iaitu jika jenazah tersebut ditanam di atas tanah yang dicuri. Tanah tersebut bukan tanah wakaf orang Islam, tanah adalah tanah individu lain, maka wajib untuk kita kena korek semula. Wajib untuk pihak yang berkaitan untuk korek semula dan ditanam di tempat yang dikhususkan kepada orang Islam. Jadi kita ni alhamdulillah, kita ni ada tanah wakaf. Semua jenazah yang orang Islam, kita ada tanah yang diuruskan oleh MAWIP, Majlis Agama, oleh Jawi. Cuma tuan-tuan dah dapat maklumat ke belum bahawa jenazah yang nak tanam di Batu Muda, tuan-tuan sekarang tanah landaman, alhamdulillah, tanam di Batu Muda sekarang ni, tanah perkuburan Jawi, mulai 15 Mei, kos satu jenazah untuk kubur saja 800 tak silap saya. Daripada 300. Sebelum ni 300 saja satu untuk orang KL.
Yang ditanam di situ 300. Itu kos untuk kita bayar kepada tanah perkuburan. Sekarang naik jadi 800. Minta maaf kalau silap, tapi lebih kurang tu. Jadi untuk luar KL jadi hampir dekat 1000. Kalau foreigner lagi naik jadi 2000 lebih. Jadi kos-kos semua dah naik. Dan tambahan pula sekarang kubur Batu Muda tu nak penuh dah, dan kemungkinan lepas ni akan pindah ke Semenyih pula. Lagi jauh. Lagilah kos-kos di tuan-tuan mungkin tak ada isu ya, sebab tanah perkuburan kita dekat. Alam damai. Dah penuh dah. Tak tahu sempat ke dah noh. tak boleh nak book siap-siap. Tapi ala kulli hal, bila kita meninggal dunia, tuan-tuan jangan risau. Bukan urusan kita dah. Aku ni nak tanam kat sini ke tanam kat sini. Itu tugas orang yang hidup untuk menguruskan jenazah tu nak disimpan kat mana. Tapi kita alhamdulillah majoriti lah di Malaysia ni ataupun di mana-mana tempat pun orang Islam, kita alhamdulillah ada tanah wakaf khusus untuk perkuburan. Tuan-tuan cuba tanya orang-orang non-Muslim nak tanam macam mana. Perlukan kalau kata tak cukup duit, kita kena bakar je. Hak tu kos paling murah sekali. Tapi kalau nak dapat tanah kubur, dia paling kurang mungkin ratusan ribu, puluhan ribu untuk masuk, untuk beli tanah dan sebagainya, nak buat depa dengan batu nisan semua lah. Jadi alhamdulillah kita ada sistem wakaf dan membantu masyarakat Islam kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Idza dufina fi ardin maghsubah, kalau ditanam di tanah yang dicuri, tanah yang bukan milik orang Islam, tanah orang lain, maka kena korek balik. Hukum dia wajib. Au kufina fi thawbin maghsub, ataupun ditanam dengan menggunakan kain kafan yang dicuri, pakaian yang dicuri, pun kena korek balik. Wa talabahuma sahibuhuma, dan perkara ini apabila dipinta oleh tuan tanah tadi. Tuan tanah tu tuntut untuk keluarkan jenazah balik, tu tanah dia. Dia takut tak ada orang, tak boleh nak jual dan sebagainya kan, maka kena korek balik dan ditanam tempat lain. Wa minha, antara perkara yang wajib juga, idza dufina kafirun fi ardil haram. Kalau orang kafir yang ditanam di tanah-tanah Masjidil Haram ataupun tanah-tanah haram di Mekah, di di Ma'la, di Masjidil Haram, di Baqi' dan sebagainya, maka tanah-tanah haram ni maka kena korek balik. Idza khifa nabshuh, antara perkara yang wajib kita korek dan tanam balik adalah apabila kita risau, ada kerisauan jenazah tersebut akan dibongkar. Mungkin tanam tak cukup dalam ke, ataupun ada takut ada binatang buas yang akan korek ke, sebab ada babi hutan dia ni suka korek, jenis kianat. Ataupun ada binatang lah yang boleh korek, ataupun apa-apa sebab yang menyebabkan jenazah tersebut akan dibongkar balik, maka korek balik, dan mungkin nak tanam dalam lagi ke, ataupun di tempat yang lebih selamat dan sebagainya, maka perlu dibuat. Mungkin menyebabkan ada orang nak curi jenazah tadi ke, tak tahu jenazah wali ke, orang nak ambil berkat, orang nak korek balik, maka dalam keadaan tersebut pihak yang berkaitan kena buat sesuatu. Okey. Wa yajuzu nabshuhu li khawfi sayl wa idan hamaqa wa sara turaban. Dan boleh juga untuk kita korek balik jenazah tadi ni jika kita risau dilanda banjir. Sebab kalau banjir datang, banjir yang besar, kemungkinan akan menyebabkan jenazah-jenazah ni akan timbul balik, akan dibawa arus, hilang, hanyut dan sebagainya. Maka jika kawasan tersebut memang dikhawatiri akan naik banjir dan sebagainya, maka perlu boleh dikorek balik dan ditanam tempat lain. Okey. Dan Allahumma salli ala Muhammad, boleh juga untuk kita korek balik kawasan kubur untuk diletakkan jenazah lain. Di Malaysia kita tak ada lagi pengamalan ni.
Cuma ada kajian ataupun forum-forum yang dibuat berkenaan dengan kubur bertingkat. Jenazah dah ada dah, tapi dah lama dah sekian, mereka akan tambun satu tanah yang lain pula, nak tanam jenazah lain. Tu ada proses, ada cadangan-cadangan lah. Tapi wallahu alam di Malaysia yang mana dah buat dah. Setahu saya tak ada lagi lah. Cuma kalau di negara-negara Arab, yang saya digambarkan oleh guru-guru saya, kawan-kawan saya yang mengaji di Mesir ataupun di Yaman, maka tanah perkuburan mereka ni, mereka akan turun ke bawah tanah. Bila turun bawah tanah ni, dia akan masuk dan dia akan ada macam, orang kata macam apa nama, rak-rak lah untuk letak jenazah. Dia bukan tanam macam kita buat. Dia akan buat lahat-lahat apa semua, akan simpan jenazah kat situ, tutup. Jadi bila jenazah tersebut dah apa nama, dah reput, tinggal tulang-tulang, tulang-tulang tu dia akan ambil, kumpul, letak di tempat lain pula. Betul akan masuk jenazah lain. Itu di negara-negara yang apa nama, tanah wakaf, tak ada tanah perkuburan Islam macam kita. Jadi begitu kaedahnya. Jadi Allah SWT akan masuk ke bawah tanah, dan ada banyaklah rak untuk simpan jenazah. Okey. Jadi begitu. Kalau dah jadi dah apa nama, lama dah, mereka akan masukkan jenazah lain. Ada juga di tanah perkuburan, contoh macam di Yaman, mereka akan korek balik. Bila dah lepas sekian masa, akan korek balik. Dikatakan kalau di tanah di apa nama, di Yaman ni tanahnya panas, maka jenazah 40 hari dah jadi reput dah. Jadi dah boleh dah tanam jenazah lain. Jadi sebab tu kalau di apa nama, Baqi' ke di Masjidil Haram ke, kita tengok jenazah setiap hari ada. Jadi kawasan tersebut kawasan panas. Jadi kemungkinan jenazah pun mereka akan simpan di tempat yang sama je. Dia akan korek balik, kemungkinan kat situ dah memang ada jenazah dah. Maka tulang-tulang tersebut mungkin disimpan di tempat khusus, maka akan masuk jenazah-jenazah baru. Jadi ada sistem dia malah. Jadi itu berkenaan dengan ada situasi yang wajib, ada situasi yang kata boleh untuk kita korek. Antara yang boleh untuk kita korek balik, lil ghusli idza lam yataghayyar annahu yunbashul mayyit min al-qabri wujuban li ajli ghuslihi idza dufina bila ghuslin illam yataghayyar. Dia wajib untuk kita korek balik jenazah yang belum dimandikan, tapi ada qaid dia, iaitu kalau jenazah tersebut belum lagi bertukar. Maksudnya tidak ada ulat-ulat, tidak jadi apa nama, mengaibkanlah jenazah tersebut, maka wajib untuk kita korek balik dan mandikan jenazah tadi. Tapi kalau dah seminggu baru nak korek balik, tak payah dah. Kerana kemungkinan jenazah dah berubah. Itu normal. Itu normal. Dia bukan syarat apa nama, orang yang kalau Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada seseorang individu, disebabkan amalannya Allah Ta'ala jaga dia dalam apa nama, kubur, ia tak dimakan ulat, dijaga jenazahnya, maka itu adalah Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada orang tersebut, karamah. Boleh berlaku kepada tuan-tuan, kepada saya, kepada tuan-tuan semua lah, kepada kita semua, insya-Allah, amin. Tapi jangan kita kata jenazah yang reput tu semua tak soleh dah. Itu adalah normal. Itu normal, keadaan yang normal yang boleh berlaku kepada semua orang. Tetapi kalau Allah Ta'ala peliharakan dia, maka itu adalah kelebihan. Itu kelebihan. Allah Ta'ala nak beri peringatan kepada kita ataupun dalil kepada kita bahawa iman seseorang yang meninggal dunia tadi ni, dia adalah meninggal di dunia atas iman yang benar. Maka kita tengok berapa banyak kisah-kisah yang apa nama, baik masyarakat biasa yang mengeluarkan haruman yang wangi, seperti mana budak kolej yang meninggal dunia, yang naik bas tu, meninggal dunia pegang Quran tadi, dan meninggal dunia, berkata banyak saksi-saksi menyatakan keluar haruman daripada kuburnya. Benda tersebut mustahil ke? Tak mustahil. Benda tersebut Allah Ta'ala boleh bagi. Benda tersebut boleh jadi kepada siapa-siapa saja. Tak syarat dia itu adalah orang yang alim, orang yang betul-betul kita tengok kewarakan dia. Boleh jadi kepada orang lelaki, boleh jadi kepada orang perempuan. Kemuliaan Allah Ta'ala nak berikan.
Moga-moga Allah Ta'ala berikan kemuliaan tersebut kepada kita semua, insyaAllah. Amin. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, annahu yunbashun mayyit min al-qabri wujuban, wajib ni adalah untuk dimandikan jenazah tersebut dengan syarat illam yataghayyar, kalau jenazah tersebut belum lagi bertukar. Wa mithluhu tayammum haitsu tulib wa hadhihi al-khaslatul ula. Begitu juga kalau kata perlu tayammum, contohnya jenazah tersebut tak boleh nak dimandikan, contoh corona, covid dan sebagainya, perlu untuk diganti dengan tayamum, tapi waktu tanam tu tak tayamum, maka wajib untuk korek balik kalau kata belum lagi bertukar keadaan jenazah. Dan ini adalah keadaan pertama yang menyebabkan boleh ataupun wajib untuk kita korek balik jenazah. Seterusnya, wa annahu yunbashu aidan li tawjihihi ila al-qiblah idza dufina ghayra muwajihin laha, kalau ditanam dalam keadaan ia tak menghadap ke arah kiblat. Ya. Jika ia tak ditanam ke arah kiblat, maka kita nak korek balik supaya kita nak hadapkan wajahnya ke arah kiblat. Okey. Maka perlu untuk kita korek balik. Itu pun dengan syarat illam yataghayyar aidan, kalau jenazah tersebut belum bertukar. Okey. Wa hadhihi al-khaslatu tsaniyah, iaitu perkara yang kedua yang perlu kita korek balik. Wa annahu yunbashu aidan lil mal idza dufina ma'ahu wa in qalla sawa'un kana min tarikatihi aw li ghairihi. Seterusnya, wajib juga untuk kita korek balik jenazah tersebut jika ada harta yang ditanam sekali dengan jenazah tersebut. Nah, sama ada harta tersebut adalah harta jenazah tadi ataupun harta orang lain. Nah, contohnya harta orang lain ni contohnya tukang gali kubur tu. Tukang gali kubur waktu duk korek tu, waktu duk pengurusan jenazah, pengurusan kubur, tertinggal jam dia dalam tanah kubur. Nah, di bawah di keranda tu. Maka wa illam yatlubhu ma lam yusamih, walaupun dia tak minta tapi hatinya tak redha. Dia tak suruh pun tapi dia rasa macam tak redha. Nah, maka kalau dia redha, tak apa, saya relakan jam saya panggil je, tak ada masalah. Ataupun tertinggal walaupun benda jam ke ataupun mah ke dan sebagainya lah, hartanya, maka kalau dia malam yusamih, dia tak rela, maka kena korek balik. Nah, melainkan dia kata saya halalkan, maka tak ada masalah. Okey. Hadza illam yabtali'hu, amma idza batala'ahu. Ini pun dia kata kalau dia tak telan. Kalau dia telan, yang tadi ni harta pusaka. Yang pertama lah, harta pusaka. Kalau harta pusaka ni contohnya jenazah tadi meninggal dunia, ada rantai lagi belum diambil, ada cincin lagi. Nah, jadi harta ni sepatutnya pergi ke siapa? Pergi ke anak beranak dia lah, faraid. Nah, waris dia. Tetapi disimpan dengan harta-harta tadi. Nah, dikebumikan dengan harta tadi. Maka wajib untuk korek balik, untuk ambil harta tadi untuk bagi kepada sesiapa yang berhak. Tambah pula kalau jenazah tersebut ada hutang, lagilah nak kena bayar. Hutang-hutang dia menggunakan harta waris tadi. Harta waris pula, harta jenazah tadi, harta si mati. Ini pun dia kata illam yabtali'hu. Kalaulah amma idza batala'hu fa in kana lahu lam yunbash mutlaqan. Tapi misal kata jenazah tadi ni dia telan cincin dia. Nah, tu harta dia. Harta si mati, dan si mati ni telan cincin dia duduk dalam perut. Jadi anak-anak dia kata sebelum meninggal itu mak saya ni telan cincin. Nah, boleh tak nak korek balik? Nak korek balik jenazah, nak suruh operate untuk ambil cincin tadi ni untuk wariskan kepada warisan dia. Tak boleh. Nah, tak boleh. Kerana walaupun dia itu adalah harta si mati, tapi disebabkan dah telan dah, maka tidak ada keharusan untuk kita korek balik semata-mata nak ambil harta tersebut. Tapi kalaulah itu adalah harta orang lain, harta orang lain, harta sanak saudara dia, harta adik-beradik dia ke,
dia telan, si mati ni telan. Telan-telan mati. Sebabkan telan tu mati. Maka duduk dalam perutnya. Dan tuan punya harta tadi ni tak redha. Dah simpan dah jenazah, tapi dia tak redha. Maka wajib untuk korek balik dan operate, ambil cincin tadi ni, maka simpan balik. Okey. Sebab itu adalah harta orang yang hidup, yang perlu diteruskan dengan menggunakan harta tersebut. Walaupun kita kata kesian jenazah tadi ni kena, macam kita kata tak patut dan sebagainya, maka kena faham yang harta tersebut adalah digunakan untuk orang yang hidup, untuk menjalankan kehidupan dia. Orang yang telah meninggal dunia, sudah meninggal, maka nantilah sekali dia akan jadi tanah. Dia akan jadi debu. Tidak ada apa-apa dah, habis dah. Maka orang yang hidup perlu jalankan hukum untuk berikan kepada siapa yang berhak tadi. Fakadzalik ma lam yatlubuhu fa in talabahu nubisha wa syaqqa jawfuhu wa dufi'a ilaihi. Bagi harta orang lain tadi tu, yang si mati telan tadi ni, kalau dia tak minta tak apa, tapi kalau dia tak minta dan dia redha, tak apa. Tapi kalau dia tak redha dan dia minta pula, maka kena korek, kena wasyaqqa jawfuhu, kena operation dan ambil balik harta tadi. Wa dufi'a ilaihi. Wa hadhihi al-khaslatu tsalitsah. Ini adalah perkara yang ketiga yang Allahumma salli Muhammad yang perlu kita korek balik. Ada keadaan yang wajib, ada keadaan yang mungkin kalau diredai oleh orang yang harta milik dia, maka tidak perlu korek. Nilai tersebut, nilai harta tersebut, ada kadar tertentu tak? Saya tak pasti kat sini. Saya pun tak rujuk lagi kadar tersebut. Mungkin ada kadar nilai dia dalam perbahasan yang lebih panjang. Boleh nanti saya take note, saya cuba cari ada kadar dia. Boleh. Takat sekarang dan rujukan yang saya bahaskan, saya dengar daripada rakaman-rakaman guru-guru saya, tak disebutkan lagi. Mungkin ada di dalam kitab-kitab syarahnya, nanti saya tengok balik. Terima kasih Tuan Haji. Yang keempat, idza kana ra'atan dufinat wa fi batniha janinun hayyun wa hadhihi al-khoslatu rabi'ah. Yang keempat, kalaulah ditanam seorang ibu yang di dalamnya ada janin. Maksudnya ibu tadi tengah mengandung, tengah mengandung anaknya. Dan janin itu telah berumur 6 bulan atau lebih. Umur janin tadi ini 6 bulan dan ke atas. Maka dia dah ditiupkan roh dah dalam perut ibunya. Maka jika ditanam sekali dengan ibu tadi ini, tanpa diberikan, tanpa dipastikan janin tersebut sudah mati ataupun tidak, maka kena korek balik. Kalau kata boleh selamatkan jenazah tadi ini, boleh selamatkan janin tadi ini, operation dan dapat selamatkan, wajib buat begitu. Wajib buat begitu. Tapi misal kata korek-korek balik, janin tadi ini dah nyawa-nyawa ikan. Dah nyawa-nyawa ikan lah. Doktor kata ni kalau kita bedah pun dia tak boleh diselamatkan dah. Maka apa perlu buat? Maka tunggu, jangan tanam jenazah tadi ini sehinggalah janin tadi itu meninggal dunia sepenuhnya, baru tanam balik. Baru tanam balik, itu kaedahnya. Wa fi hadhihi al-akhirah in amkana baqa'u hayatihi ba'da syaqqi batnil bi ay yakuna lahu 6 ashhurin aw akthar wajaba asy-syaqqu wa illa turikatil bila dafan ila ay yamut fatudfan. Ni jika selepas kita keluarkan ibunya tadi daripada kubur, syaratnya mestilah janin tadi ni umur 6 bulan dan ke atas. Maka wajib korek balik, wajib bedah untuk ambil janin tadi. Tapi kalaulah kita bawa keluar ibu tadi ni, tengok-tengok dapati janin tadi ni masih lagi nyawa-nyawa ikan, maka ditunggu
terlebih dahulu sehinggalah meninggal dunia sepenuhnya, barulah ditanam semula. Barulah ditanam semula. Habis tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kitab tak habis lagi. Satu fasal yang dimasukkan dalam perbahasan kitabul janaiz ni, iaitu faslun. Habis nampak jenazah. Kita masuk kepada faslun al-isti'anah, iaitu bab meminta tolong. Meminta tolong dalam urusan ibadah. Biasanya dalam isti'anah ini biasanya ia berlaku dalam bab wuduk ataupun mandi. Bab wuduk ataupun mandi. Jadi ada perbahasan hukum dalam bab meminta tolong. Kata muallif rahimahullahu taala, faslun al-isti'anat arba'u khisal, mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Jadi dalam hukum meminta pertolongan dalam bersuci ini ada 4 hukumnya, iaitu ada hukum harus, ada hukum khilaful aula, ada makruh, ada wajib. Ada makruh dan ada wajib. Jadi ada 4 hukum. Dalam kitab ni ada juga sebut yang sunat. Kita tengok. Al-ma'na anna li'anat walau bila talab bi'atibari al-hukm asy-syar'i arba'atu aqsam. Jadi dalam bab meminta tolong ni, walaupun orang yang nak berwuduk ni dia tak minta tolong, walaupun dia tak minta, maka boleh jadi ia akan terkait dengan hukum hakam ni juga. Dan yang pertama mubahah. Mubahah ni haruslah. Maksudnya buat dengan tak buat sama aja. Kalau orang tolong dengan tak tolong, dia tidak ada apa-apa kaitan. Maksudnya tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Boleh buat tak dapat apa, tinggal pun tak dapat apa juga. Wa khilaful aula, hukum khilaful aula ni macam mana? Iaitu boleh untuk kita buat dan boleh juga untuk kita tinggalkan. Tapi tinggalkan itu lebih baik. Dia tak sampai tahap makruh. Khilaful aula ni dia antara mubah dengan makruh. Mubah dan makruh, dia khilaful aula. Contoh selain pada bab ni, seperti kita solat sunat duha, sepatutnya berapa? Sunatnya ada 8 rakaat. Ataupun solat sunat witir, sekurang-kurangnya 3 rakaat, ataupun sekurang-kurangnya 1 rakaat. Aqallul kamal, paling sekurang-kurang sempurna adalah 3 rakaat. Tiba-tiba kita buat 1 rakaat ni berterusan, maka itu khilaful aula. Dia menyalahi benda yang lebih baik. Tapi tak sampai tahap makruh pun. Tak sampai tahap makruh. Ataupun solat sunat rawatib lepas maghrib, lepas isyak kita buat jemaah. Maka itu adalah menyalahi benda yang lebih baik. Tapi tak sampai tahap makruh. Tak ada kata makruh buat solat sunat duha jemaah. Dia adakah sunnah buat jemaah? Tak sunnah. Afdal main yang seorang-seorang lagi. Tapi kalau buat juga adakah makruh? Tak makruh. Dia khilaful aula. Tinggalkan, buat seorang-seorang itu lebih baik. Tapi kalau buat jemaah, adakah kita kata jangan buat, bid'ah? Rasulullah tak pernah buat pun mayang duha jemaah. Kalau di sekolah-sekolah tahfiz ni memang dibuat solat duha jemaah. Supaya apa? Supaya ada niat untuk kita ni adalah dengan tujuan untuk didik budak-budak, kanak-kanak untuk biasakan dengan solat sunat duha dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, wa khilaful aula adalah boleh untuk buat dan boleh untuk tinggal, tapi tinggalkan perkara tersebut lebih baik. Wa makruhatun, makruh yajuzu fi'luha wa tarkuha, boleh juga buat dan tinggal, tetapi kalau tinggalkan perkara tersebut itu lebih baik. Tinggalkan perkara tersebut dapat pahala. Sekali kita tengok apa contoh bagi makruh tadi. Wa wajibah yuthabu ala fi'liha wa yu'aqabu ala tarkiha. Wajib ni apa maksudnya adalah kalau buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Haram tinggal dapat pahala, buat dapat dosa. Itu maksud bagi 5 hukum berkenaan dengan 5 hukum syarak. Kalau sunat buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Wa baqiya qismun khamis
wa huwa al-i'anatul mandubah kallati qasada ta'limul mu'in wa ka'i'anatil munfarid 'anil saf idza jarrahu liyaqifa ma'ahu. Ada yang pertolongan yang disunatkan, tolong tapi dapat pahala sunat, seperti i'anatil munfarid 'anil saf idza jarrahu liyaqifa ma'ahu. Contohnya bila dalam satu saf datang seorang yang buat saf baru, dia seorang-seorang, maka dia pun tepuk ataupun dia bagi isyarat kepada orang yang di hadapannya untuk undur bersama dengan dia di saf yang belakang. Ni hukumnya sunat buat begitu. Jadi bila kita datang dan kita tengok dah tak ada orang dah belakang kita yang nak join dengan kita satu saf, dengan dalam saf kita tu tak ada orang lain tinggal kita seorang je, maka kita berdiri dekat sikit dengan saf yang pertama tadi ni, kita angkat takbir, kita pun tepuk dia, dan kita maksudnya bagi isyarat supaya dia undur ke belakang Jangan dia undur tu kita pergi masuk pula. Dia undur tinggal kosong, kita pergi masuk. Itu memang orang belakang tu tampak kita. Jadi bila dia undur, maka saf depan tu rapatkanlah. Jadi kalau ikutkan dia berada di saf yang pertama, maka pahalanya besar. Tapi bila orang yang kedua ni, yang saf kedua ni tepuk dia supaya dia undur ke belakang, maka adakah pahalanya berkurangan? Tidak. Kerana ini adalah tolong yang disunatkan. Tolong yang disunatkan. Dan ada juga hukum i'anatul muharramah, kita tolong untuk benda yang haram, maka hukumnya haram juga untuk melakukan perkara yang haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Saling tolong menolong atas perkara kebajikan dan atas urusan takwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong di atas perkara yang dosa dan permusuhan. Jadi contohnya dia tolong untuk membantu seseorang untuk buat benda haram. Orang nak minum arak, dia buat jual beli pula. Dia tolong jadi cashier. Habis dia pun terpalit dengan benda yang haram. Nak buat rasuah, kita pun tolong jadi pembantu untuk memudahkan urusan rasuah. Maka kita pun terpalit sekali dengan membantu dalam urusan yang haram. Dapat dosa juga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi fal mubahah dalam bab berwuduk ni, hiya taqribul ma. Yang pertama adalah dia dekatkan air untuk untuk berwuduk. Hiya ihdarul ma wa mithluhu ihdarul ina wad dalu wa la yuqal innaha khilaful aula li thubutiha anhu sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dia membawa air untuk dekatkan kepada orang yang nak ambil wuduk. Contoh kita ambil air kepada ustaz ke, kepada ulama ke, kita ambil air dan kita letak dekat dengan dia. Bukan kita tuang kat tangan dia. Tak. Kita dekatkan air dengan dia. Mungkin ambil cebok dan baldi dan sebagainya, ambil botol layak ke, bagi kat dia untuk berwuduk. Maka itu harus, kerana ada sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat benda tersebut adalah khilaful aula. Kerana apa yang Rasulullah buat adalah benda yang paling aula, paling afdal. Dan kalaulah kita tengok benda-benda tersebut pun mungkin menyalahi hukumnya makruh, itu adalah untuk ta'lim saja. Contohnya seperti Rasulullah pernah kencing berdiri. Maka itu adalah untuk menceritakan perkara tersebut, harus dalam keadaan situasi tertentu. Dan masuk isyak. Jadi azan dulu, dan insya-Allah kita cuba habiskan bab isti'anah ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, wahya khilaful aula hiya sabbul ma' ala nahwil mutawaddi. Menyalahi benda yang lebih afdal adalah i'anah bisabbil ma' ala nahwil mutawaddi kal mughtasil. Qala Syubra Malisi wa yanbaghi an yakuna min dhalika al-wudu' min al-Hanafiyah li'annaha pada sudut khilaful aula ini adalah kita membantu bisabbil ma' ala nahwil mutawaddi. Kita tuang air kepada orang yang berwuduk tadi ni, dia mengambil pertolongan orang untuk tuang kepadanya. Ataupun untuk orang yang mandi pun sama, khilaful aula. Ia menyalahi benda yang lebih aula. Wal makruhah hiya liman yaghsilu a'dha'ahu anna li'anatil makruhah al-i'anah fi ghasli a'dha' nahwil mutawaddi. Seperti orang berwuduk pula adalah kalau makruh ni waktu dia ambil wuduk tu orang tolong tuang kat muka dia, kat tangan dia, kat kepala dia, kat kaki dia tanpa ada keuzuran. Dia sihat walafiatnya. Tapi kenapa jadi makruh? Kerana dalam bab ibadah dia perlu ada sifat kehinaan. Maksudnya kita nak sembah kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita kena rendahkan diri kita dengan berwuduk, dengan kita solat, kita tunduk, kita menghinakan diri kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dalam bab berwuduk pun dia orang tolong gosok kat dia, tolong basuh muka dia, tolong basuh kaki dia. Nampak macam tidak sesuai dengan adab, maka hukumnya makruh. Tapi kalau dah memang uzur, itu lain cerita. Tidak ada makruh. Bahkan kadang-kadang boleh jadi wajib. Wahiyya lil marid 'inda al-'ajzi. Kalau ketika mana orang tu sakit, dia lumpuh dah. Tapi dia kena solat. Maka kita yang ada berdekatan dengan dia, maka kena wajib bahkan untuk kita tolong dia. Anna al-i'anatil wajibah hiya al-i'anah lil marid idza 'ajaza fayajibu 'alaihi tahsilu man yu'inuhu walau bi ujrah. Misal in fadulat amma yu'tabaru fi zakatil fitr. Dia kata wajib ni bahkan bagi orang yang sakit tadi ni, kalau dia ada harta dan dia perlu bayar seseorang untuk ambil wuduk kepada dia, maka wajib untuk dia buat. Itu pun kalau hartanya itu melebihi pada kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah ni maksudnya nanti dia ada perbahasan dalam bab zakat fitrah, iaitu hartanya melebihi kadar malam hari raya dan hari siangnya dan malamnya. Jadi maksudnya kalau dia ada harta yang melebihi, ada yang lebih pada kadar yang wajib untuk dia, diri dia, ahli keluarga dia, maka wajib untuk dia bayar kepada seseorang untuk wudukkan diri dia. Kalau tak ada orang, maka dia kena solat dengan tayamum dan kena ulang balik. Sepatutnya dia kena sembahyang dengan menggunakan air. Tapi disebabkan tak ada orang tolong dia, maka dia kena ganti dengan tayamum. Dan kena ulang. Kalau nak tayamum tak boleh, Ustaz, debu tanah tak dapat juga. Sembahyang saja dalam keadaan dia mampu. Tak ada siapa nak cakap pun tak boleh, nurse ke apa semua tak boleh. Tak boleh tolong dia. Maka dia sembahyang juga dengan kadar yang dia mampu. Solat tak akan gugur walaupun sakit macam mana pun. Solat tak akan gugur. Tapi kalau dia sembuh, dia kena qada balik. Tapi dalam kitab kalau sakit yang berbalut lain cerita. Contoh kita sakit dan kita balut tangan kita. Insiden doktor balut tangan kita, balut kaki kita, kepala kita. Maka kawasan-kawasan ni kawasan yang bila kita wuduk dan kita kena ganti dengan tayamum kan, kawasan-kawasan anggota tadi, maka solat tersebut tak perlu ulang semula. Tapi ni situasi ni lain. Situasi ni dia boleh kena ayak badannya, dia boleh ambil wuduk macam biasa, tapi disebabkan dia sakit, tak ada orang nak bantu dia, maka mazhab kita menyatakan bahawa kena ulang balik solatnya. Walau wajada man yuwaddi'uhu mathalan mutabarri'an lazimahu al-qabul li'adamil minnah. Kalaulah ada seseorang, kita sakit, na'udzubillah lah, misal kata ada si fulan yang sakit dan tak mampu nak ambil wuduk, tiba-tiba ada anak murid dia ke, jiran dia ke, dia kata tak apa, bagi saya yang berwuduk, tak payah bayar apa kat saya, dia tabarruk diri dia saja.
Maka orang yang sakit ni wajib untuk terima. Jangan dia pula sombong, tak mau, saya tak mau. tak mau awak tolong, nanti saya tu hutang budi. Ada, wajib untuk diterima. Sebab kawan tu rela dengan kerelaan hatinya sendiri dan tidak ada tuntutan untuk dia bayar balik ke, kena bayar upah ke. Dia ni tak faham ni. Ya? Contohnya, dia dah tolong, orang yang tolong ni pula macam mengharapkan sesuatu. Itu tak boleh lah. Kerana dia dah dengan lafaznya dia kata dia nak tolong, maka orang yang ditolong tadi ni tak wajib pun untuk bayar. Tapi kalau dia ada common sense, dia faham, dia bagilah sekadar mana yang dia mampu. Tapi apa hukum dia, orang yang ditolong tadi ni, dia wajib untuk terima. Sebab ada orang yang sudi nak buat. Okay. Lazimahul qabul li'adamil minnah. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita habis berkenaan dengan perbahasan kitabul janazah. Kita dah habis dalam perbahasan kitabul solah, kitabul taharah, dan kita akan masuk kepada kitabul zakah insya-Allah pada pertemuan akan datang. Jadi kita pun berada pada hujung-hujung perbahasan dah ni. InsyaAllah doa-doakan kita boleh khatamlah kitab ni. Barakallahu fikum. Apa yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, apa yang kurang datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.